Tiga. Okey. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dengan PY. Hari tu masa PY buat challenge untuk spicy noodles. Ramai yang cakap tak aci lah, tipu dan macam-macam lagi. Sebabnya PY ada minum susu dengan air masak kan. Jadi kali ni PY akan buat cabaran tu. Dan tak ada minum air bersama-sama dengan ada minum air. PY satu juga. Saya tak tahu sama teksturnya. Okey, tadi Mak PY dah try, tak boleh habis. Meleleh air mata. Menangis. Juga sebab Mak PY adalah Johan makan sambal belacan, peringkat paling Jawa. Tapi kalah juga. Okey, jadi kita orang dah ready dengan ni semua. Dah saja tak? Dia akan menyebabkan kemajuan kecil. Okey, mula-mula sekali bila korang dah celur, sekarang kat rumah, jadi kita orang pakai baju t-shirt kat rumah je. Okey, dan make up sikit. Okey, make up sikit je. Okey, sekarang kita akan buka dia punya recah dia dah. Ni kan tau. Okey. Buka. Bukan sampai habis. Ya, ni kan. Dan lepas kita akan masukkan ini adalah seaweed, umpai laut dan juga bijan. Masukkan sekali. Gaulkan ya. Ya. Okey, dah siap. Gaulkan. Ni dah. Okey, kali ni kita tak bawa sebarang perlindungan diri. Tak ada air, tak ada. Semua tu tak ada. Hanya kita orang bersama dengan ini yang pedas ini je. Okey, nak start makan. Sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah. Ngeri. Boleh. Kamu pegang. Itu banyak kan apa yang mata melihat. Tahu tak saya kau? Tak ada dia. Sikit lah. Tapi boleh tahan ya? Boleh tahan ya? Dah boleh lagi. Tak lupa kan? Saya faham. Dia baru nak mula. Sekejap lagi dia akan menyerang. Menyerang. Kami pedah. Mulut kena merah. Pedas! Saya banyak sikit angin. So, ngarang mulut. Angin. Hijau. Hai. Abang pun tadi dah makan pedas abang. Pedas tadi. Benar tak ni? Hah? Tak pedas. Ibu.
Pijak kalau tidur sini. Terbalik. Dah gila. Tak boleh cakap dah. Dia pedas. Lebih pedas daripada sambal belacan. Lebih. Dan juga macam sebelum ni Pion cakap tak cakap tu boleh. Tapi Pion pernah cakap dia punya Hijau. apa dia lampu. Oh. Ya Allah. Kau pedasnya? Sangat. Selepas beberapa minit akhirnya berjaya juga makan dan juga boleh juga bercakap, tapi memang tak boleh cakap langsung. Rasa dia sangat pedas. Ni kali kedua, macam ni baru kali pertama. Tak dah. Tobat. Okey, nampaknya itu saja kita orang punya perkongsian. Bagi korang yang nak try, ramailah juga yang tanya dekat PY nak dekat mana ataupun kat mana boleh dapatkan. Sekarang ni pun banyak orang dah jual secara online dan korang boleh dapatkan dekat Giant. Okey, PY beli Giant dekat Pasir Gudang ada, dekat Muar ni pun ada sebab semua dia nak try. Mak, ayah, anak saudara semua nak try. Tadi dah try masing-masing lupa cari air. Okey, nampaknya itu saja. Nampaknya itu saja perkongsian PY pada kali ni. Itu je. Sekarang PY dekat kampung. Okay, nampak kan suasana lain sikit sebab PY dekat kampung. Jangan lupa untuk subscribe channel PY Princess Yanti. dan follow PY dekat Instagram dan juga Twitter. Belum PY Princess Yanti dah buat seramai. Dan jangan lupa untuk like fanpage PY Princess Yanti. Kita jumpa lagi pada video akan datang. PY sekarang saya nak muntah sebab terlalu banyak Minum air. minum air. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.